Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rezekikan kita taufik dan peluang untuk terus menghidupkan malam-malam terakhir dalam Ramadan, dan kita juga sedang meneliti dalam kisah ayah dan ibu kita Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam tentang bagaimana perangkap dan tipu daya syaitan yang telah menyebabkan mereka berdua makan daripada pokok yang diharamkan, walaupun Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat pun dengan pokok ini. Tapi kita nak lihat hari ini bagaimana iblis dan syaitan berjaya memerangkap, kerana itu adalah pelajaran dan pesan warisan Adam alaihissalam supaya semua zuriat anak keturunannya belajar dan tahu taktik dan strategi syaitan supaya kita ada persiapan dan kekuatan untuk melawannya. Dan kalau kita lihat Allah SWT sebut, yang ini kita kena pinjam sekejap daripada sebelum ni kita menelusuri kronologi dalam surah Al-Baqarah. Tetapi dalam surah Al-Baqarah Allah SWT tidak menceritakan dengan terperinci episod di dalam syurga tu, bagaimana iblis melakukan tipu dayanya. Tetapi hal itu diceritakan dalam surah Al-A'raf dan juga dalam surah Taha, surah yang ke-20. Dan hari ini, dalam episod ini kita nak lihat bagaimana tipu daya godaan iblis ini dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala menyebut fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Allah SWT kata setelah itu maka syaitan membisikkan kepada mereka, waswasa, dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi? Yang itu kita sebut tu buah khuldi tu. Sebenarnya tak ada cerita buah khuldi tu. Yang diceritakan tu adalah pokok khuldi. Okay? Wa mulkin la yabla, dan pemerintahan, kuasa yang tidak akan berakhir. So taktik syaitan ni, daripada keyword yang pertama adalah fawaswasa. Orang ramai bertanya, Ustaz, ataupun bukankah kita baca tadi dalam episod yang sebelum ni kita sebut Allah kata fakhruj minha, wahai iblis kau keluar daripada syurga ni, engkau daripada golongan yang hina. Kemudian Adam AS dijemput masuk ke dalam syurga bersama isterinya Hawa, ibu kita AS. So bagaimana iblis boleh menggoda? Dan kita selalu terpengaruh dengan riwayat Israiliyat yang cerita tentang dia masuk dalam rupa ular, ataupun dia bisikkan kepada ular, ular tu pergi dan menggoda Hawa alaihissalam, ibu kita. Kemudian Hawa alaihissalam menggoda Adam alaihissalam, dan lalu ada kesimpulan yang dibuat oleh sebahagian golongan bahawa kesalahannya, bebannya diletakkan di atas pundak Hawa. Hawa lah yang bersalah, dan ada banyak kefahaman yang menghina dan memandang rendah wanita disebabkan cerita ini, Israiliyat ini. Sedangkan dalam Quran Allah SWT cerita apa? Fawaswasa ilaihi asyaitanu qala ya Adam. Syaitan waswas direct kepada ayah kita Adam AS. Dalam tempat lain Allah SWT akan cerita kedua-dua mereka digoda, kedua-dua mereka dihasut. Jadi tidak ada cerita tentang Hawa AS adalah punca ataupun sebab kenapa Adam AS tergelincir. Itu naratif yang datang daripada sumber yang salah. Dan kalau kita lihat dalam perkataan fawaswasa, jadi iblis tidak ada dalam syurga, bagaimana dia dapat akses? Para ulama berbincang, dan secara umumnya mereka menyebut Allah memberikan akses bahawa dia boleh menyampaikan bisikan hasutannya walaupun daripada kejauhan. Macam hari ini kita mendengar bisikan-bisikan syaitan yang boleh jadi dia tidak ada di dekat dengan kita, dia boleh menghantar bisikan itu daripada kejauhan. Dan hari ini tak susah untuk kita faham, kita ada segala teknologi yang boleh menunjukkan kepada kita banyak perkataan kita ni boleh sampai ke tempat yang jauh, termasuklah yang kita sedang lihat ni. Saya bercakap di satu tempat, saudara-saudari mendengar daripada seluruh dunia, daripada pelbagai negara. Jadi perkataan ataupun ucapan ini boleh sampai. Demikian fawaswasa, dan fawaswasa juga membawa erti dia adalah proses yang panjang. Kerana iblis dan syaitan dia bukan datang dan bagi tahu, wahai Adam, pergi dekat pokok yang Allah haramkan tu. Of course Adam AS dan Hawa AS tidak akan termakan kalau itulah
godaannya. Tetapi seperti mana kita sebut, ia adalah proses yang perlahan, fawaswasa, sikit demi sikit, dan ada prosesnya. First kali ditimbulkan keraguan terhadap kejelasan apa yang Allah larang tu. Allah kata jangan dekat pun dengan pokok tu. So iblis dia berikan fawaswasa ni sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Tak tahu berapa lama proses yang dia ambil, tapi prosesnya panjang. Sehingga mula Adam dan Hawa merasakan bahawa apa yang serius sangat kan? Misteri lah, apa yang haram sangat ni. Sebab kita kalau perhatikan, kita selalu benda yang haram tu kita nak cuba sebab ada curiosity, dan syaitan dia akan press that button supaya kita curious nak tahu macam mana rasa dia, macam mana pengalaman kalau kita boleh masuk ke tempat-tempat sekian-sekian ni. Jadi curiosity tu diwujudkan, rasa ingin tahu, sehingga dia sudah hilang kejelasan terhadap perkara yang diharamkan tu. Yang kedua, dia menawarkan sesuatu yang menjadi kesukaan fitrah manusia. Dan dalam ayat ini kita boleh lihat beberapa lagi tempat lain, tapi disebabkan masa dan format kita ini, kita tumpukan kepada aspek ini. Ada 2 perkara. Satu adalah manusia semua ingin kekal hidup selamanya. Kita semua kalau kita bagi tahu nak tak esok mati, saya rasa hampir semua akan sebut tak nak. Sebab kita nak menikmati lagi hidup daripada dunia ni. Kita pun doa minta panjang umur kan. Hampir sangat-sangat kurang lah orang minta, melainkan dia ada masalah yang sangat besar dan dia minta ditamatkan usaha hayatnya. Tapi majoriti kita nak hidup selama-lamanya, nak kekal. Demikian juga janji Allah di syurga tu kekal selama-lamanya. Yang kedua, manusia dia tamak. So iblis dia press button ketamakan itu. Mahu hidup panjang, tapi hidup panjang tanpa kuasa, tanpa nikmat, tanpa full authority tak best juga. Jadi hidup panjang selama-lamanya, khuldi ni khulud, forever, dan wa mulkin, kerajaan, kuasa, tampuk pemerintahan, la yabla, yang tidak akan berakhir, yang tidak akan lenyap. Perlahan-lahan iblis menggoda sehingga mereka mula rasa kita nak benda tu. Sebahagian kita bahkan iblis datang dan beritahu buat satu dosa ni je, lepas ni kau selesai dosa ni, kau akan buat semua benda yang baik. Jadi kita rasa macam okey lah, satu ni je, nanti kita akan buat banyak kebaikan. Kita curi je dulu, tapi nanti aku nak bagi infak, aku boleh tolong ramai orang susah. Rompak je dulu, ambil je dulu, terima je dulu rasuah ini, nanti ada banyak manfaat, dan segala macam cara nak menjustifikasikan. Itulah proses yang dilakukan oleh iblis perlahan-lahan. Thoughts itu, fikiran itu terus bermain dan bermain, dan iblis sampai ke satu tahap dia bersumpah. Dalam Quran Allah cerita dia bersumpah, aku ni berkehendak yang baik untuk engkau. Kan, demikian syaitan dari kalangan jin, demikian juga syaitan dari kalangan manusia. Mereka ni scammers kan. Mereka datang dan mereka scam kita, dan waktu dia scam tu dia beritahu dia memang betul-betul buat ni untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Jadi demikianlah iblis datang dan menawarkan hal tersebut sehingga mereka tergelincir. Fawaswasalahuma syaitan liyubdiya lahuma. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-20, dan objektif dia yang terbesar itu adalah dia kata, Allah kata lalu syaitan membisikkan waswasa kepada mereka berdua. Tujuannya bukan untuk makan itu saja, tujuannya adalah yang lebih daripada itu, iaitu kalau mereka makan daripada pokok itu, aurat mereka akan tersingkap dan malu mereka akan kelihatan. Lalu dikata, Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-20, Allah kata apa? Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Supaya mereka berdua tergelincir, menampakkan kepada mereka apa yang tertutup daripada aurat mereka. Sawah ni benda yang buruk. Kita kalau tengok kita rasa sayyi, sawah, buruk. Dan itu objektif syaitan. Dan para ulama bila menafsirkannya menyebut di dunia ini pun syaitan akan sentiasa menarik hamba-hambanya
hamba-hamba Allah SWT dengan godaan yang di hujung nanti tu dia nak mereka melakukan hal-hal yang kemudian hilang sifat malu. Sebab tu Nabi sebut SAW, nanti kalau dah tak malu, kau akan buat apa saja. Dan itu sebenarnya objektif nombor 1 iblis, dan kita akan lihat dalam episod yang akan datang apakah yang berlaku apabila taktik iblis ini mewujudkan ragu-ragu, kesamaran terhadap apa yang ditetapkan Allah. Dia menekan butang nafsu ketamakan, keinginan manusia untuk hidup panjang dan memiliki kuasa penuh. Dan yang ketiga, dia bersumpah dan dia datang seolah-olah dialah yang paling concern, yang paling care terhadap kita, dan bersumpah bahawa dia berkehendakkan yang baik untuk kita. Dia scam kita. Dan inilah 3 perangkap yang berjaya menyebabkan Adam dan Hawa alaihimussalam termakan daripada pokok yang diharamkan. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.